Tapi, tak semua sayur hijau sama khasiatnya. Nak kawal tekanan darah dalam badan korang tanpa perlu makan kobis, carrot, timun dan sebagainya lah. Ada cara mudah dan berkesan tanpa perlu korang makan sayur setiap hari. Apa tu? Biasanya bila kita cakap pasal tekanan darah, orang akan pesan makanlah sayur hijau banyak-banyak. Tapi tak semua sayur hijau sama khasiatnya. So, korang boleh cuba Scalaviani yang banyak testimoni yang positif. Antaranya, dia dapat menurunkan tekanan darah secara semula jadi. Yang menariknya, ramai tak tahu. Walaupun benda ni manis, tapi dia boleh jadi ubat dari sumber yang betul. Dalam Scalaviani ada stevia iaitu bahan semula jadi yang bukan sahaja manis tapi ia juga kaya dengan antioksidan membantu mengawal tekanan darah dan mengurangkan kolesterol. Jadi korang tunggu apa lagi? Korang kena beli sekarang Scalaviani sebab dia dapat membantu sistem badan korang dan dia juga dapat membantu menurunkan berat badan korang. Cuba dulu dan rasa sendiri beza dia berbanding gula lain.